mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Hamid, Pengerusi Jemaah Pembinaan Sekolah Kafai Madrasatul Ikhwan, Yang Berusaha Ketua Guru Ustaz Siti Hakimah binti Mak Ridwan, seterusnya Guru Penekanan Halam Murid Ustaz Muhammad Rosman bin Zainal, barisan ahli jawatankuasa Jemaah Pengurusan Sekolah, sahabat-sahabat guru sekalian yang menjadi tulang belakang pada majlis hari ini, seterusnya ibu bapa yang dialu-alukan, murid-murid yang dikasihi dan tak dilupakan penerima anugerah yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Muhammad Khairul Afnan bin Mak Khairi dan Ustazah Siti Fazirah binti Amin kerana memberi ruang kepada saya untuk mengumumkan penerima anugerah-anugerah khas pada majlis anugerah kecemerlangan dan apresiasi sesi 2025 ini. Saya berharap para hadirin dan murid masih bersama di dewan ini sehingga majlis sampai ke penghujungnya dan sama-sama kita meraihkan anugerah khas yang akan diumumkan sebentar lagi. Untuk makluman semua, anugerah-anugerah khas ini kami kategorikan kepada 3 bahagian. Kategori yang pertama, terbaik keseluruhan tahun 1 hingga 6. Ia merupakan yang mendapat keputusan terbaik di dalam darjah masing-masing dari sudut keputusan pentaksiran bilik darjah bagi murid tahun 1 hingga 3 serta gabungan latihan pengukuhan akhir tahun. Manakala untuk tahun 4, keputusan diambil dari ujian akhir sesi akademik ataupun UASA. Seterusnya tahun 5 diambil berdasarkan percubaan UPKK peringkat daerah dan manakala peperiksaan percubaan kedua PSRA peringkat daerah yang digunakan sebagai keputusan terbaik bagi murid tahun 6. Seterusnya, kategori yang kedua, terbaik tahap 1 dan 2. Anugerah ini diberikan kepada satu-satunya murid yang mencapai keputusan tertinggi dan semua murid tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 serta semua murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Dan seterusnya, kategori yang ketiga, sahsiah terbaik tahap 1 dan 2 lelaki dan perempuan. Untuk anugerah ini, pilihan dibuat bukanlah hanya dari sudut pencapaian akademik tetapi juga sahsiah peribadi murid yang dinilai sepanjang tahun dari aspek kepimpinan, interaksi dengan guru dan sesama rakan, fokus kepada pembelajaran di dalam kelas, tanggungjawab kepada tugasan dan tentunya akhlak dan adab yang baik dan bersopan. Bagi menyempurnakan penyampaian anugerah-anugerah ini dengan takzim dan penuh hormat, dijemput Ketua Guru Kafai Madrasatul Ikhwan Ustazah Siti Hakimah binti Mak Ridwan dengan diiringi Ustaz Muhammad Rosman bin Zainal selaku Guru Penekanan Halam Murid datang ke pentas utama. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Untuk penerimaan anugerah ini, saya amat berbesar hati menjemput ibu bapa dan waris murid yang hadir untuk tampil bersama ke hadapan naik ke pentas utama. Semoga saat-saat ini menjadi kenangan indah dan inspirasi kepada kita semua. Anugerah khas ini dimulakan dengan kategori yang pertama iaitu terbaik dalam darjah. Terbaik keseluruhan Gelar Permata tahun 1 dari seramai 192 orang murid, kita jemput kepada Mariam Anissa binti Muhammad Anas dari kelas 1 Ilmu. Persilakan Mariam Anissa binti Muhammad Anas bersama ibu bapa yang hadir naik ke pentas. Untuk pengetahuan ibu bapa, beliau mendapat keputusan yang tinggi iaitu sebanyak 97.6% berbanding dengan murid tahun 1 yang lain. Tanya diucapkan kepada Mariam Anissa binti Muhammad Anas bersama ibu bapa.
diucapkan. Kita beralih kepada terbaik keseluruhan bilik permata tahun 2 dari sekalian murid seramai 195 orang dari tahun 2, dan saya jemput murid dari berilmu yang menjadi terbaik keseluruhan murid tahun 2. Dipersilakan Nur Fakira Mikaela binti Ahmad Khairul Azhar. Dipersilakan Nur Fakira Mikaela bersama ibu bapa naik ke pentas. Untuk pengetahuan juga ya, Nur Fakira Mikaela mendapat 7 anugerah pada hari ini dan layak dinobatkan sebagai anugerah terbaik tahun 2. Dan kabarnya abangnya pun nanti akan menerima anugerah UPKK selain A dan juga PSLA. Diucapkan. Seterusnya bagi tahun 3, murid yang mendapat keputusan terbaik dan layak menerima anugerah terbaik keseluruhan bilik permata tahun 3. Kita persilakan Nurul Izzah binti Muhammad Fahmi dari kelas 3 ilmu. Dipersilakan bersama dengan ibu bapa naik ke pentas. Dan untuk pengetahuan semua, tahun 3 mempunyai sejumlah 164 orang murid dan Nurul Izzah binti Muhammad Fahmi adalah yang terbaik di antara yang terbaik tahun 3. Seterusnya kita beralih kepada tahun 4 untuk anugerah terbaik keseluruhan tahun 4 dari kelas 4 ilmu dengan peratus sebanyak 95.4%. Dijemput Siti Nur Indah Surain binti Muhammad Hakim. Dijemput ibu bapa naik ke pentas bersama. Beliau adalah penolong kelas dari kelas 4 ilmu. Untuk pengetahuan, abang-abang dan kakak-kakaknya juga adalah mantan daripada sekolah sini, alumni daripada sekolah ini, dan dia juga menelusuri kejayaan daripada abang dan kakaknya. Seterusnya kita berpindah kepada terbaik keseluruhan tahun 5, dan untuk terbaik keseluruhan tahun 5, majlis mempersilakan dengan segala hormatnya murid dari kelas 5 ilmu Muhammad Haris Aryan bin Muhammad Naim dengan peratusnya 96.5%. Dijemput naik ke pentas bersama dengan ibu dan bapa yang hadir pada hari ini. Dipersilakan. Dan Muhammad Haris Aryan tadi adalah murid yang membacakan ayat Al-Quran surah Al-Imran sebentar tadi sewaktu pembukaan majlis pagi tadi. Dan kita pun akan lihat nanti ya, Muhammad Haris Aryan dia tak berhenti naik pentas, turun naik nanti. Dia juga adalah murid yang rajin hadir ke sekolah dan tak pernah tidak hadir ke sekolah walau macam mana keadaan cuaca sekolah sekalipun, sentiasa hadir ke sekolah. Tangan diucapkan. Dan seterusnya, nama yang biasa saya sebut setiap tahun bagi terbaik keseluruhan tahun 6 dengan peratus sebanyak 98.2%. Dijemput dari kelas 6 ilmu Nur Alisha Damia binti Abdul Wahab. Dipersilakan naik ke pentas dengan seluruhnya bersama ibu dan bapa. Alhamdulillah, Nur Alisha Damia dianugerahkan oleh Allah dengan otak yang sangat bijak dan sangat pandai, dan kita tahu daripada darjah 1 sampai lagi darjah 6 sentiasa naik ke pentas dan sentiasa mengungguli anugerah terbaik keseluruhan setiap darjah. Dan untuk UPKK PSRA, dia adalah satu favourite kita untuk dapat 9A dan juga untuk PSRA, dan alhamdulillah
percaya dicapai oleh Nur Alisha Damia. Tahniah diucapkan, tahniah dan syabas kepada penerima anugerah sebentar tadi. Sekarang kita beralih kepada anugerah terbaik tahap 1 dan 2. Anugerah terbaik tahap 1 dan 2. Untuk tahap 1, terbaik keseluruhan di antara semua murid tahun 1, 2 dan 3. Terbaik kilat permata untuk tahap 1. Majlis dengan bangganya menjemput Adik Nur Fakira Mikaela binti Ahmad Khairul Azhar dari kelas 2 ilmu. Tahniah ucapkan. Dipersilakan sekali lagi ke hadapan naik ke pentas bersama waris yang hadir, ibu dan bapa. Dan untuk makluman, tahun lepas 2024 Nur Fakira Mikaela juga menerima anugerah terbaik keseluruhan tahun 1. Dan teruskan kesinambungannya untuk tahun 2. Dan insyaAllah kita harapkan kesinambungannya, kecemerlangan terus kepada tahun-tahun yang akan datang, tahun 3 sampailah ke tahun 6. Dan beliau sebenarnya pernah mewakili Kemahiran Amal Islami wakil sekolah pada peringkat zon untuk acara hafazan. Syabas dan tahniah. Berikutnya, anugerah terbaik keseluruhan tahap 2, iaitu peratus terbaik di antara keseluruhan murid tahun 4, 5 dan 6 mengungguli antara setiap murid tahap 2 dengan peratus beliau sebanyak 98.2%. Dengan penuh takzim dan penuh hormat, majlis mempersilakan Nur Alisha Damia binti Abdul Wahab dari kelas 6 ilmu. Syabas diucapkan dan dijemput beliau bersama waris yang hadir, ibu dan bapa naik ke pentas sekali lagi. Nur Alisha Damia juga adalah wakil sekolah untuk kategori kalam jama'i peringkat zon baru-baru ini. Dan untuk pengetahuan, di dalam kelas juga kami katakan dia sebagai buku ataupun kitab, kerana apa yang dipelajari, apa yang dihafal 100% biji dengan kitab, dengan buku teks. Jadi kita boleh gantikan dia lah, daripada buku teks kepada Amiflip tu bolehlah tengok dia. Jadi itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada Alisha Damia dan kepada murid lain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Seterusnya, debaran diteruskan dengan anugerah Sahsiah Terpuji tahap 1 dan 2, lelaki dan perempuan. Anak merbah terbang ke rimba, singgah sebentar di dahan jati, indah akhlak, santun bahasa, menjadi teladan setiap hari. Seperti yang dimaklumkan di awal tadi, kriteria yang dipilih bukan sahaja pencapaian akademik, tetapi merangkumi sikap dan adab serta tanggungjawab yang ditunjukkan. Untuk anugerah Sahsiah terbaik tahap 1 kategori lelaki, sila dengarkan gambaran ini. Tubuhnya comel, senyum berseri, langkah tenang, sopan berbudi, bijak pandai menjadi inspirasi, wibawa besar, pemimpin pagi. 3 ilmu bersama rakan, tenang belajar, beradab sopan, rajin usaha, jadikan ikutan, Adam Zarif, tokoh pilihan. Dengan ini, majlis mempersilakan tokoh Sahsiah yang digambarkan sebentar tadi adalah pemilik nama Muhammad Adam Zarif bin Ahmad Zaki dari kelas 3 ilmu. Majlis mempersilakan hadir ke hadapan bersama ibu bapa yang hadir. Dipersilakan Ustaz Siti Nur Aini binti Muhammad Nur, ibu kepada Muhammad Adam Zarif bin Ahmad Zaki, dan dikabarkan hari ini tiada bersama dengan ayahnya kerana ayahnya terpaksa bekerja. Karena diucapkan, dan Muhammad Adam Zarif adalah ketua pengawal sesi pagi. Padanya kecil-kecil cili pagi, tetapi ditakuti oleh pengawal-pengawal dan juga murid yang lain.
kepada Ustazah Siti Nur Aini binti Muhammad Nur bersama Muhammad Agam Zarif bin Ahmad Zaki atas penganugerahan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan anugerah utama berikutnya, iaitu Sasiat Terpuji tahap 1 perempuan. Pengawas Ayu berbudi bahasa, tengok ya, Ayu wajahnya. Pengawas Ayu berbudi bahasa, manis senyuman penawar suasana. Mana ya senyuman dia? 3 amal ilmu ditimba, patut dicontohi sahabat semua. Tegas dan sabar raut wajahnya, terlaksana semua segala tugasan. Sesuai jolokan permata kehadiran, sangat cemerlang rekod kedatangan. Dengan itu dijemput Akilah Fakriyah binti Muhammad Fikri dari kelas 3 amal untuk datang ke hadapan menerima anugerah Sasiat Terpuji tahap 1 perempuan. Sila hadir ke pentas bersama ibu bapa yang hadir. Majlis mempersilakan dengan segala hormatnya. Untuk pengetahuan ibu bapa semua, hadirin sekalian, kami guru-guru tahun 3 amat senang hati dengan Akilah Fakriyah kerana dia sentiasa memberi komitmen yang baik di dalam kelas, sentiasa beradab sopan dan sentiasa ringan tunggang membantu apa sahaja yang kami perlukan. Dan dia juga mempunyai tahap kehadiran yang sangat baik, iaitu kehadiran 100%. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang penerima hadiah. Dan seterusnya, tiba pula saatnya diumumkan anugerah Sasiat Terpuji tahap 2 lelaki. Kita beralih kepada tahap 2, iaitu anugerah Sasiat Terpuji tahap 2 lelaki. Tulang belakang pengawas sekolah, ringan tangan rajin membantu, dedikasi bersungguh memikul amanah, disenangi semua rakan dan guru. Dia adalah pengawas sekolah. Dalam bergaul nampak tokohnya, bila berbicara tenang dan sopan. Mumtaz cemerlang pangkat PSRA, ketua pengawas, itulah gerangan. Untuk anugerah Sasiat Terpuji tahap 2 lelaki, majlis menganugerahkan kepada Muhammad Irfan Naufal bin Muhammad Azam dari kelas 6 amal untuk menerima anugerah ini. Dipersilakan dengan segala hormatnya naik pentas bersama keluarga yang hadir pada hari ini. Dipersilakan ibu dan bapa. Muhammad Irfan Naufal juga adalah pengawas, ketua pengawas sekolah yang sangat menyejukkan hati. Dia daripada kelas 6 amal, beliau adalah seorang ketua pengawas dan sentiasa membantu kami di sekolah dan sangat ringan tulang. Dan dia apabila Irfan Naufal berinteraksi sesama kawan dan sama kami guru, beliau adalah murid yang sangat beradab dan bersopan. Kerja sekolah tak pernah tak siap, semua. Bila kita kata hantar, tak pernah ada bantahan, tak pernah ada alasan untuk hantar kerja rumah. Jadi layaklah beliau menerima anugerah Sasiat Terpuji tahap 2 untuk kategori lelaki. Tanda diucapkan. Baiklah, majlis beralih ke anugerah utama seterusnya, anugerah Sasiat Terpuji tahap 2 perempuan. Wajah ceria, pembawa bahagia. Jadi kalau ibu bapa tengok, dia memang seorang yang ceria. Wajah ceria, pembawa bahagia, pandai memimpin, disayang guru, bijak bergaul dengan semua, cepat menghulur tangan membantu. Ramah mesra, tuturnya riang, hadir ceria, menyerikan ruang, aktif dan bijak, orangnya terbilang, sentiasa mendapat keputusan cemerlang. Tara. Maka tokoh yang disebutkan tadi tak lain tak bukan Nurdarisa Rahmana binti Nur Zaidi, murid dari kelas 6 ilmu. Dipersilakan dengan segala hormatnya naik ke pentas bersama ibu bapa yang hadir pada hari ini. Dipersilakan. Ya, betul. Darisa adalah seorang murid yang ceria. Kehadiran dia di dalam kelas dan mana-mana pun apabila program diadakan, dia sangat ceria dan menyerikan kami. Dia seorang murid yang sangat aktif, sangat ceria, tetapi dengan guru, walaupun dia aktif, walaupun dia ceria, dia sangat beradab dan bersopan.
selain daripada murid yang cemerlang, dia juga murid yang bijak, juga wakil kalam jama'i peringkat sekolah untuk ke peringkat zon. Tahniah dan syabas diucapkan kepada keempat-empat penerima anugerah Sasiah sebentar tadi. Didoakan murid-murid ini istiqomah membawa jati diri yang positif di masa-masa akan datang. Dengan itu, ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustazah Siti Hakimah binti Mak Ridwan, Ketua Guru Kafai Madrasatul Ikhwan, dan Ustaz Muhammad Rasman Bizana, Guru Penerangan Al-Murid, atas kesudian menyempurnakan penyampaian anugerah-anugerah sebentar tadi. Dengan ikhlas